Hai semua, hari ni saya nak tunjukkan macam mana nak guna cutter maple care dua fungsi. Cara nak guna cutter maple care dua fungsi ni mudah je. Dekat bawah ni ada dia punya crank. So yang ni bahagian kepala lah, kita naikkan bahagian kepala dulu. Pusing untuk naikkan dia, pusing mengikut arah jam lah. Lepas dah naikkan, kita boleh simpan balik. Dan untuk yang bahagian kaki pula, untuk kita naikkan, tarik je crank ni macam tadi. Pusingkan dia mengikut lawan arah jam untuk kita naikkan dia punya bahagian kaki lah. Ini adalah cara untuk naikkan bahagian kepala dan bahagian kaki. Untuk cara turunkan dia pun sama juga macam tadi, cumanya kena pusingkan crank tu mengikut arah yang berlawanan lah. Jadi contohnya macam ni, saya akan tunjuk. Okey, cara dia macam ni. Untuk yang bahagian kepala, lawan arah jam dia untuk turunkan. Untuk bahagian kaki pula, ikut arah jam, turunkan dia. Maple Care.